Saya tak faham lah, mengapa kerajaan Madani nak ban buku-buku sejarah. Adakah dia rasa rakyat kena ikut? Saudara nampak tension hari ni. Macam sedih sikit apa berlaku saudara. Saya ni tak faham lah. Ini buku KDM, Kerajaan Madani. Dia ban 2 buku. Satu buku Samsiah Fakir. Buku itu keluar tahun 2004. Masa itu Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Lepas Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Najib Razak. Lepas Najib, Mahathir. Lepas Mahathir, Muhyiddin Yassin. Lepas Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri. Lepas tu Anwar. 5 Perdana Menteri tak ada masalah. Tapi buku itu di-ban. Buku itu dengan lagi satu buku yang dibuat oleh ASI lah. ASI itu lagi seorang tentang regimen itu. Ini semua fakta sejarah. Dan saya tidak tahu kerajaan Madani. Ini PKR ni. Saya fikirlah mungkin lepas ke Syed Hussein Ali tiada dalam PKR ni. Adakah kerana Anwar tak ada orang untuk nasihatkan dia yang mana itu ini adalah orang-orang progresif. Ni tahu bendera PKR ada 2 jalur merah itu. Kiri kanan. Bukan kiri kanan. Yalah, kiri kanan dia rasa itu merah itu untuk apa? Dengan bila Parti Rakyat sertai keadilan lah jadi PKR. Itulah jalur progresif. Dari biru itu bila Syed Hussein punya parti join, Anwar pada masa itu cakap dia membawa semangat golongan kiri dulu, api awal semua ke dalam PKR. Tapi macam diketepikan pula. Memang tepi pun, dua-dua merah tu memang kat tepi pun. Macam nak tolak terus.